Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini hari raya kedua, raya korban kedua. Alhamdulillah rezeki sahabat kita. Dengar kata dia dapat ikan rare lagi seekor. Okey, dapat ikan rare lagi seekor Tapi dia tak tahu ikan apa. Jom kita tengok dulu ikan apa yang dia dapat. Dia kata rare sangat tu. Okey, jom. Oh, kau mau tengok weh. Kau mau tengok tu weh. Dia dapat ikan rare cow. Dua ikan rare. Lama. Ikan terobok Ikan terobok Sungai Perak. Ui, besar terobok ni. Ni bukan 1,5 kilo. Ini silap-silap mau 2 kilo ni terobok ni. Lama kera bos. Kera. Alhamdulillah sekarang ni dah ada lebih kurang dalam 4 ke 5 orang. Jom kita timbang dulu. 4 ke 5 orang yang booking ikan terobok ni kita akan bagi ikut ni lah. Ikut dia punya turn. Turn dia dah sampai, kita akan bagi dia lah. Okey, jom. Allah Akbar. Kita timbang dulu. Cik letak terobok dulu tengok. Lama 2 kilo dalam tangan ni cok. Alamak. Gila betul. 2 kilo 450 cok. 2 kilo 450 teroboknya koma. Ya Allah, besarnya koma. Jarang-jarang ditemui koma terobok weh. Mantap. Cari tak kera pula. Alhamdulillah. Kera 1.5 kilo. 1.5 kilo Alamak bos. Ikan cantik bos. Ikan cantik. Siapa kata ikan Sungai Perak tak cantik? Mantap. Rezeki tak salah alamat Mantap Iman.